Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi pada hari ini bagi mata pelajaran Sirah tahun 6. Bersama saya Ustazah Rahmah binti Sulaiman. Hari ini kita akan belajar tajuk Ahlul Bait di bawah subtajuk pertama pengertian, kedua keistimewaan dan yang ketiga golongan. Sebelum kita memulakan pembelajaran, mari kita mendengarkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين. Apakah yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait? InsyaAllah, Ustazah akan menerangkan tentang perkara tersebut. Berdasarkan gambar rajah yang dipaparkan, jelas di sini pengertian erti Ahlul Bait pada bahasa ialah keluarga serta kaum terdekat. Manakala erti Ahlul Bait pada istilah pun ialah keluarga Nabi, iaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, termasuk isteri, anak-anak dan cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, kita lihat keistimewaan Ahlul Bait. Ada 3 keistimewaannya, iaitu yang pertama, diharamkan menerima zakat dan sedekah. Yang kedua, mereka berhak menerima ucapan selawat bersama selawat ke atas Rasulullah SAW. Yang ketiga, mereka berhak menerima 1/5 bahagian dari harta ghanimah, iaitu harta yang dirampas daripada pihak musuh dalam peperangan. Golongan Ahlul Bait dari kalangan isteri-isteri Rasulullah SAW ialah yang pertama, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Yang ketiga, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Yang keempat, Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha. Yang kelima, Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha. Yang keenam, Ummu Salmah atau Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha. Ketujuh, Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Ke-8, Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Ke-9, Ummu Habibah atau Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. Ke-10, Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Ke-11, Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha dan Mariatul Qibtiyah. Golongan Ahlul Bait di kalangan anak-anak Nabi, iaitu hasil perkahwinan Rasulullah SAW bersama dengan Khadijah binti Khuwailid. Baginda telah dikurniakan 6 orang anak. Pertama, Al-Qasim. Kedua, Zainab. Ketiga, Ruqayyah. Keempat, Ummi Kalsum. Kelima, Fatimah. Keenam, Abdullah. Manakala hasil perkahwinan Rasulullah SAW bersama Mariatul Qibtiyah, baginda telah dikurniakan seorang anak bernama Ibrahim. Jelasnya di sini, Rasulullah SAW mempunyai 7 orang anak, 3 lelaki, 4 perempuan. Golongan Ahlul Bait di kalangan cucu-cucu Nabi. Hasil perkahwinan anak Nabi bernama Fatimah bersama Ali bin Abi Talib, maka baginda Rasulullah SAW dikurniakan 5 orang cucu. Yang pertama, Zainab. Kedua, Ummi Kalsum. Ketiga, Hussein. Keempat,
Muhsin, kelima Hasan. Manakala hasil perkahwinan anak Nabi bernama Zainab bersama dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi', baginda dikurniakan 2 orang cucu. Pertama, Umamah, yang kedua, Ali. Jelasnya di sini, baginda Rasulullah SAW mempunyai 7 orang cucu, iaitu Zainab, Ummi Kalsum, Husain, Muhsin, Hasan, Umamah dan Ali. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari pengertian, keistimewaan dan golongan Ahlul Bait. Di antara tanda keimanan seseorang Muslim ialah mengasihi Ahlul Bait dan sahabat-sahabat baginda. Jadi anak-anak, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sekurang-kurangnya menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai di sini sahaja pelajaran kita pada kali ini. Ustazah harap anak-anak dapat memahami apa yang telah Ustazah sampaikan. Sehingga bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.